Ni pun satu isu. Ingatlah, bila tabung haji dah official kata tak buat badal haji, maka janganlah kita pergi kata-kata ada orang tu dia mengaku dia tabung haji, orang ni mengaku tabung haji. Tabung haji ni satu identiti yang sangat besar. Ramai staff, ramai pekerja, ramai orang panggil part time. Saya dulu pun pernah cabang-cabang daripada tabung haji, waktu belajar dulu dekat sana tu, jadi mutawif tabung haji. Kawan-kawan ramai pekerja tabung haji. Jadi bila masuk musim haji ni, bila ramai orang suka ambil kesempatan tau, mengaku kata tabung haji, lepas tu offer badal haji. Tabung haji dah bagi tahu kata badal tu tak ada. Kita boleh tengok dah notis student Madinah, student Mekah keluarkan memo maklum kata tak valid, tak wujud, orang duk write atas guna nama student dan sebagainya. Jadi benda ni memang tak ada. Tak kira lah agensi mana ni ada duk komen kat saya ada nama Ustaz A, Ustaz B, syarikat ni, syarikat. Cuma saya pesan cek, confirm, telitikan betul-betul. Berdasarkan pengalaman personal saya, yang dulu saya pun sediakan servis badal haji ni, benda ni tak valid, benda ni tak wujud, dan hati-hati daripada kena tipu. Mungkin kita rasa tak tertipu sebab ustaz tu teluh dengan kita, syarikat tu teluh dengan kita. Tapi ustaz tu dia buat sendiri ke? Dia cek sendiri ke? Ke dia pun kena tipu dengan third party? Itu isunya, itu problemnya. Jadi hati-hati, janganlah sampai orang mengaku kata tabung haji, kita pun bayar dekat dia, kita pun percaya kat dia. Walhal tabung haji sendiri pun dah tak boleh buat benda ni. Jadi moga-moga Allah bagi hidayah dan buka pintu hati untuk kita nampak benda yang sebenar. Okey, moga manfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Moga-moga kita terlindung daripada penipuan-penipuan sebegini.